Okey geng, kat belakang aku ni adalah Proton X70 2026. Nampak dia punya design dia macam sama je kan. Tapi sebenarnya Proton dah upgrade dia punya enjin yang baru. Pertama sekali, enjin baru 1.5 liter turbo IGT 4 silinder. Sebelum ni 3 silinder kan. Yang baru ni 4 silinder. Power naik 181 horsepower dan 290 Nm torque dengan 7 speed DCT. Iaitu enjin yang sama dengan Proton X50 facelift. Yang penting, enjin tak bergegar dan minyak lagi jimat. Sesuai dan efisien untuk daily drive. Kemudian Proton dah improve pada part yang orang selalu komplain, iaitu NVH. Kabin lebih senyap, NVH improve dan bunyi enjin pun lebih senyap. Buat safety ni memang mantap. Ada ADAS level 2 dengan 360 degree HD camera dan 180 degree transparent view dan ada 6 airbag. Ni kan SUV family, memang wajib ada untuk semua ni. Features pun dah di-upgrade, dah ada wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto, siap dengan Proton Link 2.0 apps. Walaupun dah tak ada sunroof yang memang tak sesuai dengan cuaca Malaysia dan seat napal leather yang dah di-downgrade ke seat leatherette, namun harga masih berbaloi untuk Proton X70 2026 ni. Proton X70 2026 ni datang dengan dua variant, RM99,800 untuk variant Azek dan RM112,800 untuk variant premium. Namun, harga ni untuk 1,500 customer terawal yang register sebelum 31 hari bulan Mac ni. Sempatlah beli sebelum raya ni kan. Aku rasa SUV ni boleh jadi SUV terlaris tahun ni. Korang rasa macam mana? Cuba komen kat bawah.